Bismillahirrahmanirrahim. Kitab bantahan ataupun penolakan terhadap golongan Jahmiyah dan selain mereka. At-Tauhid. Bab majah, ini bab hadis tentang doa ataupun seruan Nabi SAW akan umatnya kepada mentauhidkan Allah. Tabarakat asma'uhu wa ta'ala jadduh. Maha berkat nama-namanya, wa ta'ala jadduh, dan maha tinggi keagungannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW telah menghantarkan Mu'adz ke Yaman. Dengan sanad satu lagi juga daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, perawi ini Aba Ma'bad maula kepada Ibnu Abbas berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas berkata ketika Nabi SAW mahu menghantarkan Mu'adz bin Jabal kepada penduduk Yaman, baginda SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau akan pergi kepada satu golongan ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum, maka hendaklah perkara pertama yang engkau seru mereka ialah supaya mereka mentauhidkan Allah. Apabila mereka telah mengenal tauhid itu, maka kamu ceritakanlah kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan, telah mewajibkan ke atas mereka 5 sembahyang dalam sehari semalam. Bila mereka telah bersembahyang, maka kamu ceritakanlah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka zakat pada harta benda mereka, di mana dia ambil harta itu daripada orang kaya di kalangan mereka dan dibahagikan, diberikan, dikembalikan kepada orang fakir di kalangan mereka. Bila mereka sudah menerima itu, fakhudh minhum, maka engkau ambillah daripada mereka, wa tawaqqa karaima amwalin nas, dan kamu hindarilah daripada mengambil harta-harta orang yang terbaik sahaja, yang paling baik, yang terbaik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal, beliau berkata Nabi SAW pernah berkata yakni kepada dia, hai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah terhadap hamba-hambanya? Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Nabi SAW bersabda, yaitu mereka menyembahnya dan tidak menyekutukan apa-apa dengannya. Kamu tahukah apakah hak mereka terhadapnya, yang terhadap Allah? Qala Mu'adz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Nabi SAW bersabda, alla yu'adzibahum, yaitu dia tidak menyiksa mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada seorang lelaki mendengar seorang lelaki yang lain membaca Qul huwallahu ahad. Dia mengulangi membaca surah itu. Bila tiba pagi besok, bila tiba keesokan paginya, orang itu pergi kepada Nabi SAW. Dia pun menyebutkan perkara tadi kepada baginda. Semacam orang itu yataqalluha, menganggap bacaannya itu sedikit menganggap sedikit bacaannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya Qul huwallahu ahad ataupun surah itu
betul-betul ataupun benar-benar menyamai 1/3 Al-Quran. Lepas tu dengan sanad lagi itu Imam Bukhari sebut Abu Sa'id Al-Khudri berkata, akhbarani akhi, saudaraku iaitu Qatadah bin An-Nu'man, menceritakan kepadaku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amrah binti Abdurrahman. Dia ni adalah anak angkat Aisyah fi hajri, besar dalam haribaan Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya anak angkat Aisyah. Daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seorang lelaki memimpin satu kumpulan tentera, dan orang itu membaca di dalam sembahyang, apabila menjadi imam kepada sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, disudahi bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Bila mereka pulang, mereka menyebutkan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pun bersabda, kamu tanyalah dia kenapa dia melakukan begitu, kenapa dia berbuat begitu. Mereka pun bertanyalah dia. Dia pun menjawab, li'annaha sifatur rahman, kerana surah itu menyebutkan ataupun ada di dalam surah itu sifat ar-Rahman, dan saya suka membacanya. Lantas Nabi SAW bersabda, bila orang cerita pula kepada Nabi SAW, akhbiruhu, kamu ceritakan kepadanya, beritahu kepadanya bahawa Allah mengasihinya, menyintainya. Bab, katakan, kamu serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman, mana-mana satu, mana-mana saja daripada nama Allah itu yang kamu seru, maka Allah mempunyai nama-nama yang baik. Mana bolehlah kamu menyuruh dia tu, sebab nama-nama itu semuanya adalah nama-nama yang baik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengasihani orang yang tidak mengasihani manusia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, beliau berkata, pernah kami berada di samping Nabi SAW, tiba-tiba datang kepada baginda utusan salah seorang anak perempuannya, supaya dia memanggil Nabi SAW pergi kepada anaknya yang sedang hampir mati, yang dalam keadaan nazak. Nabi SAW berkata kepada orang itu, kembalilah kamu, ceritakan kepadanya, sesungguhnya hak Allah, Allah berhak mengambil apa yang diambilnya, dan Allah berhak memberi apa yang mahu diberinya. Ataupun sesungguhnya kepunyaan Allah juga apa yang diambilnya itu, dan kepunyaannya juga apa yang diberikannya, dan segala sesuatu di sisinya mengikut ketentuan, mengikut tempoh yang sudah ditentukan. Famurha, oleh itu kamu suruhlah dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah dengan kesabarannya itu. Tetapi kemudiannya anak perempuannya itu menghantar kembali utusan tadi dengan menyatakan anaknya bersumpah, biar Nabi SAW datang juga bagaimanapun. Ketika itu Nabi SAW pun bangkit, dan bangkitlah bersama Nabi SAW Sa'ad bin Ubadah, Mu'adh bin Jabal. Setelah Nabi SAW sampai ke sana,